Pernah tak nenek korang pesan jangan ketik kuku waktu malam? Nanti apa? Ikut versi nenek masing-masing kan? Ada nenek yang kata nanti pendek umur. Ada juga yang kata nanti makhluk halus datang. Macam nenek Min biasa cakap kalau ketik kuku malam-malam nanti makhluk halus muncul. Seram kan? Macam mana munculnya kepercayaan ni? Dalam kosmologi Nusantara lama, siang untuk manusia, malam pula untuk makhluk gaib. So, bila ada orang buat benda pelik macam ketip kuku malam-malam, dianggap macam mengganggu waktu mereka. Lagipun, kuku, rambut, darah, semua tu dianggap ada tenaga. Kalau dipotong malam-malam, susah nak nampak. Sisa kuku mungkin bersepah. Orang dulu percaya makhluk halus boleh ambil sisa tu dan kacau tuannya. Lagipun kan, zaman dulu kalau malam kan, suasana kampung sunyi aja. Kalau tiba-tiba ada bunyi klik-klik potong kuku tu, tak ke macam asing aja rasanya. Seolah-olah macam menjemput dan memanggil sesuatu di sebalik kesunyian. Tapi ada juga versi nenek kawan Min. Dia kata kalau potong kuku malam nanti pendek umur. Logiknya, zaman dulu tak ada lampu elektrik, jadi suasana tidak terang. Kalau terpotong isi jari, luka boleh bernanah, kena tetanus, sampai boleh bawa maut. Sebab tu nenek atuk kita bungkus mesej tu dengan kata-kata pendek umur. Hebat kan nenek atuk kita, berfikiran jauh mereka ni. Selain tu, kuku yang bersepah boleh tercicir dekat tempat tidur. Kalau terpijak kan, boleh luka dan kena jangkitan. So, sebenarnya pantang larang ni dicipta sebab orang dulu nak ajar kita untuk jaga keselamatan, kebersihan dan disiplin diri. Macam Min, memang sampai sekarang tak ketik kuku waktu malam sebab macam kekok lah. Tapi pernah juga Min fikir, kot-kot kalau tengah ketip tu kan, dibuatnya ada yang ketuk tingkap. Kata, "Hai sis, boleh pinjam pengetik kuku? Kuku kita panjang sikit ni." Seram. Tak ke cuak? Silap-silap kejong kita situ. Jadi, pantang larang nenek korang yang mana satu? Versi pendek umur atau versi makhluk halus?